Good morning. Jom kita pergi breakfast. Gigih betul pukul 5 pagi orang ajak pergi breakfastnya. Aish. Ini original. Hai korang. Cerita kita tak kat mana? Genting Island. Butter. Kenapa butter? Mentega istimewa. Mentega, susu tepung, garam. Jomlah kita makan spoon. Cerita tak nak makan kat tempat lain, tapi tak apa dah. Kita nak suasana. Nak besar. Korang tahu last letak last kita orang naik kamera ni 2022. But still tak ada yang tak ada yang membuat kata tak teruja. Nanti sorry lah. Dah lah panas. My god. Sudah aku bagi dia. Sekejap. Bagi tak makan di kosong dulu ya. Ya. Pasal dia tak rasa tepung mentah. Okey lah. Macam satu tempat lagi tu. Rasa tepung. Cannot. Tahu tak gerak dari rumah. Pukul 5:30. Sampai sini kita orang beli sayur je. Dia lagi nak turun ya. Kata settle beli dah tak punya sayur, strawberry semua, makan spoon. Lepas tu kita pergi cari tempat lain pula. Katanya dia tak baca dia. Okey lah, ada hakku. Tak tutup. Sorry. Salah pula. Cek. Tetap pergi. Tetap malas nak buat video. Tetap pergi tu tadi. What? Japan Town. Town Japan. Oh, Tokyo Town. Oh, nothing. I don't know. Tapi dah tak suka suasana kat sini. Dengar? Tu, lupa. Kita ambil spoon. Kita ambil dia punya tea durian sebab dia punya teapot tak ada. Baru nak healing
minum table pot. Much better. Sedap kan? Berbanding dengan tempat tu. Rasa skor mentah lah. Ayolah, sedap. Ni dekat T-Valley 2. Sanggup depan dah, dia nak pergi bayar tu nak naik ambil gambar dekat Cameron Valley tu. Masuk dalam tu, naik jeep tu. Lepas tu berdiri lah kat atas tu macam ala-ala. Berapa ringgit? Let's go ni sedap. Dan kita try dia punya mushroom soup. Macam awal lagi, tak tahu nak makan apa. Tomelnya tapi presentation dia cantik, tahu dia dalam tim punya. Betul. Nampak tak? Dia letak tepung nak pekat kan. Inilah rasa-rasa. Roti dia sejuk. Ha? Itu satu tapi roti dia sejuk. Tak apalah. Ni kita memang nak beli sayur je. Tapi tak ada dapat sayur. Dengan strawberry murah gila Tak malas nak buat video kat situ, dekat Agrofarm tu. Dulu tak ada tempat tu baru. Kalau datang lain daripada Kia Farm, kalau korang suka pergi Kia Farm kan, beli sayur, beli strawberry, korang pergi dekat Agrofarm kan. Agrofarm tu lagi murah. Serius, lepas tu parking free. Ini mungkin masuk dalam. I mean ada tempat alternatif lah untuk korang beli barang selain daripada kat Kia tu. Kalau hujan lecak dia masih. Tak adalah, baru ni okey je. So korang tu review untuk benda 3 tahun lepas Maaf. Yelah dah tak naik sini 2022. 3 tahun dah nya. But still macam pun calon lagi better. Kalau kau tanya, Cameron ni tak suka old smoke je. Tak suka old smoke house je. Dia pun ingat saya nak pergi situ. Tapi masalahnya kena high tea petang. Tak tahu macam mana sebenarnya nak tunggu petang. Tak apalah, next time kita naik, kita stay kat sana. Kali lah pun kat sini sedap. Betul lah. Ni dia try kat rumah. Tak ada, tak apa tadi.
Taman sedia tu, tahulah orang cakap pergi sana suruh beli sayur kat sana. Tak tahulah apa yang ada kat situ. Disappointed. Tak tahulah apa sebab tak naik hari Selasa. But I don't know. Adakah sebab hari Selasa dia nampak seperti ghost town, ghost village? Ghostbuster. Dia satu tak suka lah sebab Sabtu Ahad kat situ tak rasa daripada masa tak naik 2022 tak rasa tempat tu macam pack gila. Even tak pergi Sabtu Ahad, tapi time tu macam parking tak banyak. Sekarang macam sana sini macam dia parking, masuk je lah bayar RM5. But still parking RM5 je. Oh, ramai yang nak juga parking kat tepi-tepi jalan tu, memenuhkan jalan sebab tak nak bayar RM5. Kan selesa, kereta tak rosak, duduk parking je cantik, ada orang jaga parking. Kau selalu berpusing 80 kali semata-mata nak cari parking free. Tak ada punya krim tak kedekut Jam ni pun sedap. Jam dia buat, bukan jam. Saya tak suka macam tadi tu jam artificial, jam yang tapau tu. Itu jam air macam. Jam air macam murah. Oh, tadi tak ada beli matcha tau. Matcha dia sedap. Tapi tak tengok video. Sorry. Oh, dia tak tunjuk dia punya gambar. Air macam tu. Matcha dia rich, strawberry dia rich. Dia tak recommend dia punya matcha. Air dia rich. Apa nama dia tadi? Cake and Coffee dekat Tokyo Town tu. Dia pakai macam Nalopa. Apa nama dia tadi? Nalopa. Bukan Nolofa lah. Nolofa kan Nolofa. Macam tu lah. Kenapa? Mari dia. Sekejap. Berani lah dia cakap. Halo kan? Kok? Sebab dia tak ada pernah makan lagi sedap. So, mushroom soup biasa je. Tin punya. So 3. Teh pun 4. Teh durian. Teh tarik durian. Tak ada. Orang yang tak suka teh ada flavor. Okey dah. Tak ini nak buat video pun sebenarnya. Kita jumpa lagi di next video. Bye bye.